solat ni bila dia dalam waktu, tak boleh kita suka-suka buat mana-mana masa. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat 5 waktu itu ialah kewajipan yang ada waktu dah. Tak boleh kita nak lambat dan sebagainya, keluar dari waktu, tak boleh. Tetapi jika sudah habis waktu ni, dia sudah menjadi hutang bagi kita. Jadi dain, jadi hutang. Bila dah jadi hutang, jadi qada, tidak ada waktu. Maksudnya sebarang waktu boleh dikerjakan. Suatu boleh sebelum zuhur qada asar, lepas zuhur qada maghrib, sebelum asar qada subuh, lepas asar qada isyak, sebelum maghrib qada isyak, lepas maghrib qada zuhur, sebelum isyak qada asar, lepas isyak qada subuh, semua boleh. Sudah tidak ada waktu lagi. Nampak lagi? Jadi waktu duha boleh qada, waktu witir pun boleh qada, waktu tarawih pun boleh qada, waktu tahajud pun boleh qada.